Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk Nokta Legend 2 Beach Setting. Ni setting yang paling asas. Okey, ni button on dia. Button on dia. Tekan lama sikit Okey, ni tekan lama. Kemudian, okey, yang ini gambar payung ni. Ni adalah gambar beach. Okey, kalau nak main dekat pantai basah, pantai kering, seeloknya pakai mood beach lah. Okey, untuk pergi ke mood dia, andai kata tuan-tuan punya mesin tak berada dekat mood ni, macam mana nak pergi dia, tekan yang M ni. M ni, tekan saja ni, dia akan pindah ke program lain lah. Okey, nampak tu? Yang ini relic, yang ni gold nugget mood, yang ni parking, yang ni fill, yang ini beach. Untuk beach, dia memang auto duduk dekat multi frekuensi. So, dia tak boleh nak ubah. Cuma dia ada dua pilihan. Multi untuk pantai basah, W ni. Dan multi untuk pantai kering. So, pastikan kalau tuan-tuan nak pakai dekat pantai basah, dekat dalam air, dalam ombak, dekat dalam underwater, pastikan pakai yang W punya ni. Okey, yang untuk tukar dia W ataupun D, dry, boleh pergi dekat sini. Sensitivity ni. Sensitivity ni macam mana nak pergi dia? Pergi tekan yang sini. Tekan button ni atau tekan button ni. Contoh, saya tekan sekali. Okey, dia akan pergi dekat fungsi sensitivity untuk naikkan yang ini, sensitivity ni. Yang nombor 2 ni. Pergi dekat nombor 2 tu. Macam mana nak pergi dekat nombor 2 tu? Tekan sini. Okey, yang ini nombor 2 ni, tekan M. Asal tak dia pindah. Okey, dia pindah dan dia blinking, tekan je atas bawah ni. Okey, dia akan tukar D ni untuk pantai basah. Pantai kering, dry. Okey, yang ini untuk pantai basah, W. Okey, itu saja. Pantai mode, pilih pastikan duduk dekat W. Okey, right. Untuk setting lain, function yang ada dalam ni, tekan yang ni sekali. Okey, yang ni sensitivity, yang ni untuk tukar frekuensi, yang ini untuk tukar discrimination. Tekan ni untuk G, pasal nak dia start daripada 5. Yang ini untuk F, dia start daripada 20. Yang ini C untuk custom. Yang ni adalah all metal. Okay, so yang ni terpulang lah, nak pakai apa, all metal ke, nak pakai apa-apa pun tak ada masalah. So yang sebelah dia ni untuk speed recovery. Yang ni untuk cap rejection. So yang ni abaikan je dulu. So yang ini untuk sensitivity. So nak keluar yang daripada sini, tekan je sekali sini. Ataupun biarkan dia akan auto keluar. So yang untuk adjust sensitivity yang ni lah. Yang ni saya set sikit je. So nak tinggikan sensitivity, tinggi yang sini. Maksimum sampai 30, minimum terpulang nak pakai berapa. Okey, untuk pantai, ini muka depan dia. So, cara nak pakai dia macam tu lah. Pilih, alamak dia dah lari ni. Sorry. Okey, ni mood pantai. Pastikan dia duduk dekat W. Saya pindah balik. Saya ulang balik, dia duduk dekat W. Pastikan dekat sini. Pastikan dia duduk dekat W. Okey. Kemudian saya keluar. Okey. Pantai. Multi W. Okey, kemudian buat noise cancel. Sebelum kita pakai, buat noise cancel. Macam ni nak buat noise cancel, pergi dekat sini. Ni button on dan juga button setting. Tekan sekali. Kemudian yang ini untuk volume. Naikkan ataupun turunkan. Okey, ini untuk volume. Yang kedua, nak pergi kedua ni, tekan je M. Yang ini adalah untuk noise cancel. So, untuk noise cancel, pastikan coil ni angkat ke udara. Kemudian tekan right. So, dia akan buat noise cancel. Selepas buat noise cancel, boleh buat ground balance. So, dekat mana nak buat ground balance, keluar daripada function setting ni, tekan sekali. So, dia akan keluar. So, yang ini adalah function untuk ground balance. So, untuk pantai, biasanya ground balance dia bawah daripada 10. Dia punya nombor tu kan, biasa orang set dekat kosong. So yang ini tekan yang sini. Okey, nampak tak? Ini ground balance, ni function ground balance dan dia
dia punya ground balance kat sini kosong-kosong. Ni. Kosong-kosong, lepas tu ada kosong. Kalau nak pakai auto ground balance, tekan je sekali right. So pasal tak dia blinking kat sini. Dia blinking kat sini. Lepas tu tekan je sekali. Yang ini dia akan duduk dekat auto. Kalau kita nak guna cara manual, kita pump lah. Yang sini, sekejap saya off dulu ni. Pastikan yang sini, kita tekan jangan lepas. Kemudian kita pump coil ni pada tanah. Pump lah. Sehingga dia naik satu nombor. Okay, itu cara kedua. Cara ketiga, kita terus set dia. Kita tekan ground balance ni. Dan kita set dia berapa nilai kita nak letak. So biasanya pantai basah dia duduk dekat kosong lah biasanya. Kebiasaannya. So bila letak je kat kosong, adalah macam tu je lah. Kemudian kita keluar. Keluar kita tekan je sekali. So nilai kosong tu akan duduk dekat sini. Alright, itu saja cara untuk setting pantai yang basic. So advance lagi, bolehlah tengok dekat sini cara kita nak sama ada nak tukar dia punya tone. Ni kan nak naikkan, nak pakai banyak tone ke, nak pakai 99 tone ke. So yang kat sini individu punya setting lah. Ataupun nak naikkan dia punya threshold, semua kat sini lah. Ni threshold So mungkin ada yang suka pakai threshold, boleh naikkan kat sini. Kalau tak suka, tak payahlah abaikan. So kalau siapa nak ubah dia punya tone-tone lain semua dekat sini. Ni advanced setting lah, terpulang pada individu. Tapi basic setting dia tadi macam tu je lah. Pastikan duduk dekat beach. Kemudian pastikan juga multi tu duduk dekat pantai basah kalau main pantai basah. Sensitivity juga pastikan lah berapa pakai, jangan pakai rendah sangat. So yang ni dia maksimum 30. Bolehlah set dulu 20 ke, tengok pada keadaan. Right, itu saja setting untuk pantai. Saya nak tamatkan, tapi saya ulang sekali lagi untuk pengguna-pengguna Nocta Legend untuk setting pantai. Tekan button on dia kat sini. Saya ulang sekali lagi ya, benda yang sama ni. Okey, pastikan duduk dekat mood pantai, gambar payung ni. Kalau tak duduk kat mood pantai, sila gunakan yang ini M ni untuk pergi ke mood pantai. Okey, ni mood pantai. Okey. Kemudian pastikan dia punya multi ni duduk dekat W. Yang ini minta maaf lah, dia sensitif sebab coil saya letak kat tanah dekat atas lantai. Jadi saya rendahkan dulu sensitivity. Macam mana nak rendahkan sensitivity? Pastikan duduk dekat ikon gambar sensitivity ni. Kemudian saya turunkan saja. Saya rendahkan dulu sensitivity. Okay, right. Itu cara nak rendahkan sensitivity. So bila duduk dekat pantai, gambar payung ni pastikan dia duduk dekat W. Pantai basah kalau kita nak main dekat pantai yang basah dalam ombak. Dekat underwater. So macam mana nak tukar benda ni? Andai kata dia ada dua option. Pantai basah atau pantai kering. So untuk pergi setting ni, gunakan button yang ini. Untuk pergi ke setting nombor 2 ni. Gunakan huruf M untuk pindahkan dia kepada D ni. So gunakan yang sini untuk pindahkan dia D ataupun W. Okey, faham maksudnya pantai basah dia ada M untuk dia ada multi untuk wet punya basah lah, pantai basah, dan dia ada D untuk dry. So terpulanglah nak pakai yang mana satu, tapi pastikan kalau main dalam air basah pastikan pakai W, jangan salah pakai D. So mungkin kalau you pakai D dia akan banyak gangguan lah nanti mesin. Right, itu saja. Yang lain untuk naikkan sensitivity balik semula, pastikan yang ikon ni duduk dekat sensitivity. So macam ni nak pergi dia, pindah, tekan sini sekali dan pindahkan dia duduk dekat sensitivity. Kemudian back dan sensitivity boleh dinaikkan semula. Okay, itu cara dia. Kemudian bila kita dah pilih yang ini, so sebelum kita swing coil, kita buat noise cancel dulu. Untuk buat noise cancel, tekan masuk setting sini. Tekan sekali setting ni. Kemudian pergi pada ikon nombor 2. Ini ikon nombor 2. Kemudian angkat coil ke udara, tekan right. So mesin akan buat noise cancel. Selepas buat noise cancel, kalau pantai seeloknya buat ground balance. So kat mana nak buat ground balance, keluar dulu sini tadi. Tekan button ground balance ni. Tekan jangan lepas dan kemudian pump pada tanah. Kemudian pump pada tanah, tu satu cara. Cara kedua, tekan coil, tekan button ini, kemudian tekan right dia. So dia akan jadi auto.
ground balance. Atau satu lagi adalah tekan button ni dan set sendiri. Kalau pantai biasanya kosong lah. So bila kita ubah nilai ni, dia akan naik kat sini. Okey, yang ni biasanya pantai kosong, letak je dekat nilai kosong. Alright, kemudian keluar dan terus swing. Pastikan sensitivity ni tinggikan lah. Sebab ni saya test dalam rumah, saya rendahkan. Alright, itu saja. Nanti saya akan buat lagi video yang lebih proper. Andai kata ada yang tak faham, boleh tanya saya semula. Alright, Assalamualaikum.